Di keheningan malam di hutan Malaysia, kelihatan sejenis haiwan yang berkeliaran bebas dalam kegelapan. Duri-durinya yang tajam digeruni haiwan pemangsa yang jauh lebih besar berbandingnya. Inilah landak raya, sang peneroka hutan berduri tajam. Landak raya merupakan spesies landak terbesar di Malaysia. Landak mendiami pelbagai jenis habitat, antaranya hutan prima, hutan sekunder dan kawasan ladang. Ia sering berlegar di lantai hutan secara bersendirian dan juga berkumpulan. Landak ialah spesies mamalia yang aktif pada waktu malam. Sebagai haiwan nokturnal, landak mempunyai deria bau yang tajam untuk mencari makanan di kawasan hutan. Landak mempunyai diet yang pelbagai, antaranya buah-buahan yang gugur, akar-akar pokok, tumbuhan berumbi, kulit batang pokok dan juga serangga. Ciri yang paling ketara adalah duri tajam pada badannya. Duri landak yang meliputi belakang badannya mempunyai kepanjangan dan ketebalan yang berbeza. Ia kebanyakannya berwarna putih dengan belang hitam. Apabila terancam, landak akan mengembangkan durinya. Ini menjadikannya kelihatan lebih besar untuk menakutkan haiwan pemangsa. Landak juga boleh menggetarkan dirinya untuk menghasilkan bunyi yang unik. Tahukah anda, landak tidak boleh memanah durinya dari jauh? Ia akan mempertahankan diri dengan mengundurkan badan lalu menusuk musuhnya dengan duri tersebut. Disebabkan cara mempertahankan diri yang luar biasa ini, landak jarang menjadi buruan haiwan pemangsa. Landak raya membiak sepanjang tahun. Landak betina akan bunting selama 3 bulan lebih dan akan melahirkan seekor hingga 3 ekor anak pada setiap kelahiran. Oleh kerana landak mudah membiak, spesies ini dikategorikan sebagai kurang membimbangkan oleh Senarai Merah IUCN. Akan tetapi, manusia merupakan ancaman utama bagi spesies ini. Landak diburu bagi mendapatkan daging, duri dan hempedu untuk dimakan, dijadikan perhiasan dan sebagai ubatan. Walau bagaimanapun, keberkesanannya tidak terbukti. Landak raya merupakan spesies yang menakjubkan dan ia memainkan peranan penting untuk memastikan keseimbangan ekosistem. Landak raya melambangkan kekayaan dan keunikan hidupan liar di hutan Malaysia serta menjadi khazanah semula jadi yang amat berharga bagi negara kita.